Okey, kali ni saya nak kongsi kisah kejayaan tim Go Greenmatic di mana dia ni kerja kilang sepenuh masa. Sambil-sambil dia kerja kilang, dia buat part time urus 7 kereta sewa menggunakan sistem Go Greenmatic. So dalam masa 9 bulan, beliau dapat menjana pendapatan sewa sebanyak RM81,682 dan untung RM33,015. Okey, ini adalah Facebook tim Go Greenmatic. Nama Facebook dia Mezani Car Rental JB. Okey, Mezani Car Rental JB ni dia ada 7 kereta. So dia ada Azia 2021 sendiri, Azia 2021 sendiri, Azia 2021 pajak, Azia 2023 pajak, Beza 2020 sendiri, Alza 2020 sendiri, Alza 2024 pajak. Okey, Mezani Car Rental JB ni dia sertai Go Greenmatic pada Julai 2019. Dia ni kerja kilang di Johor, mula dengan satu unit Alza 2020 dan isteri dia bantu urus. Okey, ini adalah rekod sewaan dan untung kasar beliau pada tahun 2025. Januari sewaan dia 11,938, untung dia 5,439. Februari sewaan dia 12,030, untung dia 3,668. Mac sewaan dia 9,879, tapi masa ni dia rugilah. Negatif 1,427 sebab masa ni ada kereta dia rosak gearbox Beza ni. Beza ni rosak gearbox, dia terpaksa keluarkan duit untuk repair kereta dia. Okey, April sewaan dia 13,917, untung dia 7,199. Mei sewaan dia 8,266, untung dia 1,139. Jun sewaan dia 9,894, untung dia 2,465. Julai sewaan dia 5,434, untung dia RM206. Ogos sewaan dia 12,540, untung dia 6,449. September sewaan dia 11,710, untung dia 5,504. So daripada Januari sampai September 2025, jumlah sewaan dia 81,682, untung dia RM33,015. Okey, macam mana? Sambil-sambil kerja kilang, sambil buat bisnes kereta sewa. So dalam masa 9 bulan, beliau dapat menjana pendapatan sewa sebanyak RM81,682 dan untung RM33,015 dengan 7 kereta. Walaupun ada bulan yang rugi, untung tak banyak, tetapi secara keseluruhan dia masih lagi menjana pendapatan yang okey. So dekat sini ada tak sesiapa yang kerja kilang yang nak tambah pendapatan dalam bisnes kereta sewa dengan Go Greenmatic? Alright, so untuk join Go Greenmatic, kita kenakan yuran pendaftaran RM300 setahun. So kita bagi group support training, sistem laman web, template dokumen sewa, bahan-bahan pemasaran, sistem untuk tapis pelanggan. Dan kalau you perlukan kereta ataupun motor pajak, Go Greenmatic pun kita boleh bagi kereta dan motor dalam bentuk pajakan. Alright, tak kisahlah kerja kilang ke, kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, duduk bandar ke, duduk kampung ke, tak duduk Malaysia pun boleh buat bisnes kereta sewa ni. Ada kereta ke tak ada kereta, boleh, tak ada masalah. Alright, so kalau you nak join Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh.